Okey, sampai dah saya dengan Mem, dengan apa anaknya dah sampai dekat kedai ni lah, sampai dekat kedai Payuk, Payuk. Nama kedai dia Nada Nara. Bangkok. Oh, kita dah sampai Bangkok ah. Nada Nara. Kita nak jumpa Pak Yop kat dalam, tengok dia punya kedai lah. Macam-macam masakan ke apa. Jom. Tengok dalam. Ui, ada masak apa ni semua ni? Jom. Jumpa Pak Yop. Kat depan tu Pak Yop ada kat sini. Oh, Waalaikumsalam. Pak Yop. Lama tak jumpa. Hari dia sampai kak. Sampai juga. Lama. Boleh sini boleh kan? Kat sini Tak padas sikit. Oh, kadang-kadang. Itulah dia. Berapa kali baru jumpa? Berapa kedai dah tukar. Berapa kedai akhirnya jumpa kat sini Jadi dia dekat sikit. Sini lah. Itu 20 tu. Dulu saya ke gym atas ni, saya mengajar orang. Dekat gym depan tu, kat depan tu ada gym. Saya buat personal trainer dekat adalah kawan tu kan, klien. Baru ni kat mana? Dekat Jain, Taman Permata, Dalam Din. Datang hari Ahad ni kita ada buat permesian. Kan, perasmian. Memang tarik ke mana video ni. Tarik ke mana kan? Okey Ismail Okey, duduk sini. Okey Pak Yop, apa specialnya makanan kat sini? Okey. Alhamdulillah. Sini special kita memang original Thai food. Thai food. Chef kita pun memang asal dari Thailand. So yang menjadi tumpuan kat sini adalah kensom. Kensom. Okay. Kemudian kita ada ikan dia panggil ikan goreng Ikan goreng. miang plang. Bukan ikan sekap Ikan sekap miang plang. Ikan sekap miang plang ni dia ada makanan dengan macam daun-daun lah. Ada suun dia. Itu kita special lah. Kita ada kensom. Kemudian kita ada toyang putih. Toyang putih. Lepas tu miang plang tadi kita cakap tu. Miang plang tu memang kita punya special. Lain itu je lah. Itu je. Okey, nanti kita nak tengok macam mana keadaannya. Apa saja pemakanan yang Pak Yop dah bagi tahu. Alright. Oi. Sampai dah kita punya makanan. Nasi putih tetap lah. Nasi putih macam biasa. Kita ada apa? Depan mata ni apa ni? Miang pla. Ikan cakap. Ikan cakap apa? Miang pla. Kita ada tom yum ayam. Kita ada udang goreng tepung. Tak apa, sekarang ni makan makan. Tapi teh ais ni tadi dia buih tinggi. Dia tak cukup tarik. Tak apalah, adalah sikit buih tu kan. Tak apa, okey. Okey, kurang manis. Yang lain mah okey, yang tu goreng sikit tak apa. Makan apa yang boleh makan, tapi saya memang suka tom yum rebus. Semua tahu kan.
Lembu tahu biasanya memang tom yum bos pilihan di hati. Pilihan di hati. Oh, sedapnya. Apa kita nak makan dulu nih? Oke lah, tak apalah. Ini saya ketepikan dulu. Saya memang suka makan tom yum bos, tapi itu pun sedap juga. Tak apa, kita cuba. Tom yum guys, tom yum rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Pandai Pak Yuk masak. Pak Yuk masak ke? Mem Pak Yuk masak. Okey, Mem Pak Yuk masak guys. Sedap. Yang ini apa tom yum. Yap, apa? Tom yum kita nak makan. Saya nak rasa udang ni. Udang goreng tepung ni. Kepala bagi Mem makan. Sedap. Ini nak kena rasa juga ni. Nak kena rasa guys. Ikan. Mem boleh makan Mem? Okay. Boleh, Mem kata boleh. Ini nama dia Miang Pla. Miang Pla dia campur apa ni? Dia patut campur semua. Semua. Tak ni tapi Oh. rasa lah. Okey, saya rasa lah. Sekejap. Mem pandai makan lah. Saya makan tom yum rebus guys. Makan tom yum rebus. Lepas tu udang apa? Udang goreng tepung. Okeylah ngam. Kan janji boleh makan. Biasa kalau waktu musim diet, ini saya akan minta tom yum putih. Tom yum putih saya akan minta tom yum putih. Tapi tak apa. Tom yum ni pun saya tengok taklah banyak minyak. Saya memang suka makan kurang minyak. Mama, macam tu. Pak Yop. Teh ais kurang manis. Takut kan ada manis, tapi okey. Dia buat teh ais ni, teh ais lambung nama dia. Dia tarik tadi, okey. Tadi ada buih sikit, kurang buih. Tak apa. Saya minum juga. Apa pun makan ni guys. Makan. Jangan tak makan guys. Tun. Sedap. Wow. Ni letak ni. Letak ni. Letak isi ikan. Letaklah daun. Okey, saya serah kat Mem lah. Mem pandai makan kan. Mem pandai makan Letaklah tu. ni. Oh, macam tu ke? Dia buat macam tu. Dan Apa tu? Oi. Oh, macam ni punya makan dia. Saya dah ambil macam tu je. Oh, ini lah amplang. Bukan amplang, apa? Miak plak. Okey, miak plak. Oh, macam ni. Kan makan je. Oh, dia sekali makan lah. Pandai Mem makan lah. Banyak tenyum ke ha? Rolling. Okey, rolling. Sekejap, kasih habis dulu sikit lagi guys. Pinggan dah habis. Tom yum pun habis. Tambah lagi. Kita tambah lagi. Sedap. Tanya Pak Yuk. Pak Yuk pandai masak ah? Original Thailand. Ni Original Thailand Pak Yuk kata. Kan? Kita tambah lagi tom yum. Memang orang kata kalau orang Singapura kata gerit. Panas guys. Panas. Okey. Pandai Pak Yuk masak ah? Alhamdulillah.
Pandai pakai masak. Oh, original Thailand. Tengok apa tu tadi bagi kita pun. Sia. Ah. Loh, hijau. Nama dia kailan ikan masin. Tak apa, nampak macam ni makan pun, tapi minyak dia tak banyak. Dia punya paste dia pun tak terlalu berminyak. Kalau setengah tom yum tu dia banyak sangat minyak. Sebab tu saya boleh kawal makan sepanjang tahun. Ni dah Disember kan. Maintain perut slim, muka lalu orang tanya, "Oh, muka ada jawline ni macam mana? Makan chewing gum je." Katanya tampaknya mengunyah kan. Makan. Tak payah, sedap. 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 Memang sedap. Sekali dah lama tak jumpa Pak Yub. Kali hari ni datang kedai Pak Yub. Alhamdulillah. Terima kasih. Datang kedai dia makan. Jadi apa lagi makanan dia? Kita makan dan terus makan. Alright. Okay, jangan lupa. Apa dia Pak Yub? Jangan lupa. Nara Bangkok. Sabar. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kita akan buat lagi video-video terkini. Apa saja aktiviti kita. Makan dan terus makan. Kan? Kalau okey buat masa ni tak ada apa-apa, makan. Ada target, kita kawal makan. Jangan lupa Okey. Tengok video yang akan datang lagi.